Sequence. Korang, bila korang lepak nak main kad, risau orang cakap apa-apa kan. Jadi ni ada satu game family. Nak tahu apa dia? Jom tengok. Okay, ni ada satu permainan, nama dia Sequence. Dia permainan, dia kata exciting game of strategy. Dia kena ada strategi. Kalau korang tengok kat gambar belakang ni, korang akan nampak dia ada satu board, semua orang akan pegang kad. Kemudian dia ada token. Sequence. Okay, game ni terdiri daripada satu board, di mana board ni akan gunakan board ni untuk cara kita bermain. Kemudian dibagikan sekali, dia punya manual. Kemudian tengok ada 3 token dan juga kad yang kita akan main. Senang je main dia, macam bingo. Sequence. Okey, permainan ni sangat sesuai dimainkan dengan family sebab dia melibatkan kad dan kita letakkan ikut warna kad tu bergila-gila setiap turn. Memang seronok. Dia punya target dia nak kumpul 5 bingo. Sequence. Permainan ni korang boleh main 2 orang, 3 orang ataupun nak main pairing 4 orang, 2-2 pun boleh. So kalau korang nak main dengan family ramai-ramai, try game Sequence ni. Confirm berbaloi. Check dekat bet sekarang.